Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri kononnya nak rujuk perkara ini kepada Mahkamah Persekutuan dulu. Jika benar anda tidak bersalah, wahai Perdana Menteri, hadaplah proses perbicaraan di mahkamah. Serahkan kepada hakim untuk membuat keputusan yang adil. Jangan biarkan rakyat terus terumbang-ambing dalam andaian spekulasi dan kekecewaan. Bersihkan nama anda daripada segala kontroversi melalui keputusan mahkamah, bukan melalui jalan tangguh. Permohonan interim stay ni hanya menambahkan lagi kekeliruan dan mencetuskan lebih banyak spekulasi. Sebelum ini, permohonan imuniti juga telah menimbulkan persoalan dalam kalangan rakyat. Hentikan semua keraguan dengan keberanian berdepan dengan kebenaran. Dalam negara yang mengangkat prinsip reformasi dan ketulusan, kes ini sepatutnya menjadi medan untuk membuktikan integriti, bukan menjadi pentas untuk lari daripada penghakiman. Jadi hari ini kita minta satu je. Hentikan penangguhan ini. Rakyat sedang menilai dan sejarah sedang dicatat. Okey guys, sampai di sini